Dia punya tempat tu dengan fuse sekali baru 3M, tak salah pun 3M kali 5M. Nanti dia kasih baru. Kau beli dekat ni Melaka Center pun boleh. Center kan ada. Okay guys, assalamualaikum, selamat pagi. Welcome back to my channel Hafiz Angler. Mau nampak depan. Aku tak pernah pakai pun. Aku kali ni aku dah tak pakai GoPro lagi, aku pakai DJI Action 5 Pro. Waalaikumsalam. Udang bang. So harap membantulah aku punya video kali ni lah. Kadang-kadang video aku ni dah strike pun kau nampak kan. Cuba cari video lagi berkualiti lah. Okay. So hari ni macam biasa aku turun dekat Pulau Melaka. Dekat Pulau Melaka ni Pulau Melaka. Semua ada. Wan ada, Abang Kamal datang hantar udang. Abang aku ada, Azam ada, Herul ada. Herul ni turun. Ayah, jom. Ni toke udang. Okay. So kayak aku pun dah siap-siap set up semua dah. Kayak aku daripada kayak MAG M2. So box yang aku pakai ni macam aku dapatkan dekat kedai kayak Fishing Melaka. Pada korang yang berminat untuk dapatkan kayak nak mendapatkan box berpoli macam aku pakai ni 25 liter ni, boleh datang ke kedai kayak Fishing Melaka lah. Okey. Kalau kau pergi kedai kayak Fishing Melaka ni dia macam-macam ada. Boleh nanti kau tengok. Kayak ada, IB ada kan nanti. Okey. Okey guys. Apa-apa nanti aku akan dekat atas spot nanti. InsyaAllah memudahkan segala usaha, ada rezeki untuk balik lah. Okay guys, stay tune. Aku nak pakai ni je, pakai apa nanti glamour. Stop recording. Stop recording. Daiwa Dynamo. Ini Daiwa Dynamo ni paling best. Ya, aku terus ke Pulau Panjang ni. Bawa tali ketuk, lalu laju. So aku terus main kat Pulau Panjang. Kalau ikutkan tide hari ni, air laju lagi. So, aku terus ke Pulau Panjang depan. Hari ni kira macam cakap ada ikan dah sikit lah. Air laju lagi. Tapi dah mula menyorong air. Aku dah sampai dekat spot. So macam biasa aku menggunakan jig dari Koboro jig. Sponsor daripada Koboro jig. Sini ada bistop. So tak penat. Right. Apakah ini? Dia weh. Kurang rupa dah. First strike of the day guys. Oh cut deh. Oh ni besar. Sai. Boy, 9. Ada siapa nak? Wan nak ke? Ha? Nak tak nak?
Cenah. Cenah. On karau ko buruji. Tak umpan pun dia ambil. Dia time dia makan ni. Tak payah umpan pun. Ha? Wah, ni ikan dah turun bawah tu. Tu saya ketok ajar. Ketok ajar. Kau kawan kau ni kawan tinggi kawan tebal. Dah jemput. Kau pecah. Rapuh. Ha. Baik. Aduh. Cerah. Alhamdulillah. Cerah lagi guys. On koburu ji. Koburu. Tu je ketok. Oi, kau pecah. Dah lepas. Karang. Sesut macam biasa lah. Habis angler. Ada. Kenapa ni? Senangin. Nangis. Lombak ke tepi lah tu. Alah. Kau dah kena tepi. Alah, lucut. Aduh. Sampai. Lepas. Dia kena tepi. Tak solid. Senangin. Aduh. Ikan dalam payah. Lecut guys. Alhamdulillah. Sini. Naik pun kau. Tadi aku lucut kau Kau punya. Good. Kau buruji lagi. Apa kali lucut kat sini ni? Banyak kali. Naik juga dia. Dah 2 ekor dah. Dah 2 ekor dah. Okey. Allah, aku pergi on kamera. Hai. Sini. Alhamdulillah, kasar sikit
Sini, belah sini, sini. Ui, dia masuk. Oh. Ketuk je. Sengit-sengit kait apa? Jig sengit macam apa? Sini tak ada karang. Dia atas bukit. Hey. Ui, jig dah terbuka. Jig dah terbuka. Sekejap Oh, tak kerti duduk diam. Ekor pecah ni banyak ni. Jap. Stop recording. Oh, dakwan tu dekat tiang nampak tu? Dakwan dekat tiang. Nampak kat tiang air lagi jenis sikit tak? Ada lagi sini ke? Tak ada dah. Dia nahak ni. Dia nahak ni guys. Sini bukit ni nampak je biasa je. Sebab dia daripada dalam naik tinggi. Ikan duduk di sini. Kalau air cantik memang duduk sini. Abang ipar aku dia sendabi tapi dekat Palong. Strike. Dia ada je. Alah lucut. La ilaha illallah. Kasar tu. Allah, lucut guys. Fail lah ni. Ni semua buat ikan lai. Aduh, sayang kasar tu. Tak ada rezeki guys. Sabtu kita ke PK, okey? Kasar lah. Mesin dia paling heran tu. Dia kalau balik awal, aku dah tahu kan dia ada something wrong. Lama ada arah laju, ikan dah tak habis. Ikan dah salah. Aduh, semua dah balik dah. Umpat dah balik dah. Aku boring nak mancing hari ni. Ini hasil aku. Alhamdulillah. Ini hasil aku. Ada juga hasil lah. Alhamdulillah. Dah le strike yang ni, lepas aku strike yang seko lagi tu aku belum tutup kamera lagi. Aku turun je, dia makan. Aku pergi tutup kamera. Okay guys, inilah hasil yang ada hari ni. Hari ni orang kata boleh katakan pre-lancar. Baru laju lagi. Air keruh. Okay, alhamdulillah lah ada ikan juga kan. Alhamdulillah. Okeylah. Okay guys, terima kasih yang mana menonton. Aku nak ucapkan terima kasih banyak kepada korang yang dah menonton. Subscribe video aku yang mana baru singgah. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita akan jumpa pada video akan datang. Okay. Yang paling penting, ada strike, ada gaji, ada video. Dia yang paling hardcore. Kalau air cantik kat atas tu lagi, tak ada sangkut, tak ada apa. Ini kalau dapat 2 ekor 3 ekor sudah sikit makan.